Dah habis tahun, dia tukar, dia taruh metal punya tempurung. Tempurung metal tu $4,000. Jadi operate pergi, operate balik, operate pergi, operate balik, dah 7 kali lah. Selamat menonton ya guys. Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dalam episod Sentuhan Kasih. Kak Long. Betul tu Abang Puaka. Tapi hari ni sedih sikit sebab ini adalah episod terakhir yang disokong oleh Amacare. Episod terakhir. Alah, sedihnya. Ya kan? Untuk tahu lebih lanjut, jom kita bersama Kak Noi dan Kak Lala. Terima kasih Kak Long dan Abang Puaka. Sekarang Kak Noi, kita akan bertemu lagi dengan case study yang terakhir. Itu Kak Lala. Tapi seperti episod-episod yang lepas, kita ada tetamu undangan. Tetamu undangan kali ini ialah Iskandar Shah. Selamat datang. Hai, terima kasih. Jadi Iskandar, apa perkembangan awak sekarang? Alhamdulillah, saya baru habis penggambaran drama 5 episod Rio Ramadan dan juga saya baru habis rap telemovie Kaki Bola. Macam best gitu kan? Awak nak join sekali ke? Tak apa, terima kasih. Belum vacation. Okey. Tapi cukup tenang saya dengar anda berdua nak ajak saya pergi jumpa seseorang, betul? Betul. Yuk, Okey, mari. Okey, sekarang ni kami berada dengan Puan Ida dan juga Cik Syed. Apa yang berlaku? Boleh tak kalau Puan Ida atau Cik Syed kongsi? Saya rasa saya serahkan pada bapa saya tak ingat langsung. Boleh, tak ada masalah. Masa saya kecelakaan. Dia kerja dekat Tanah Merah. Dia sampai pukul 10 tak sampai rumah. Jadi kawan dia telefon mak dia, cakap dia dekat Rangi Hospital. Kena aksiden lah. Jadi mak dia rush di hospital lah tengok. Rupanya dia kena aksiden dekat Teluk Kurau Bay Junction exactly. Dia tanya doktor macam mana dia punya keadaan. Dia cakap sekarang very early, tak beritahu. Dia tempurung dia pecah. 50-50 lah your doctor. Pasal mak dia dalam keadaan baru balik kemo, anak dia pula kena gini kan. Jadi saya kena terima lah. Dia kena dekat ICU, dia kena 15 hari. Lepas tu dia transfer biasa punya ward. Jadi dah 26 hari kita fikir berapa lama anak ni nak sadar. Saya dengan orang rumah saya dah sembahyang semua. Naikkan katil dia, saya tepuk belakang dia. Terus dia buka mata. Dia buka mata terus saya pelan-pelan baringkan dia. Saya semua cakap sama dia. Ida rasa sakit tak? Dia angguk. Pasal saya menghadapi itu perkara semua. Jadi lekas-lekas panggil doktor, nurse semua datang. Tak 10 doktor datang. Trainer ni semua datang lah. Dia suruh kita keluar daripada ward. Diorang tengok dia lah. Dia punya badan tu kira macam wire lah. Daripada kaki apa semua ada darah, kasih pekat lah, apalah macam-macam. Jadi dah 26 hari dekat situ, kita minta transfer lah Tan-Tock-Seng. Transfer Tan-Tock-Seng, tahun dia tukar, dia taruh metal punya tempurung. Tempurung metal tu $4,000. Itu kena bayar cash. Dia order daripada Amerika. Sejam. Umur dia 20 lebih lah. Bila dia dah sadar tempurung dah tukar, tangan dia jam. Tangan dia tak boleh turun langsung tau. Pasal dia kena urat dia kan, daripada kiri ni dia kena kanan semua. Jadi doktor cakap, okey, aku orderkan ubat daripada Amerika, satu botol kecil ni injection, $1,000 kena bayar. Bayar cash dulu. Ambil resip tu kasih doktor, baru doktor injek. Jadi 1 bulan 1 injection, bila dah injek dia turun sikit. Jadi 3 kali injek dia baru turun habis. Jadi tempurung ni yang besi ni untuk boleh tahan setahun saja. Last punya ni sekarang ni dia kena simen punya tempurung dah okey lah. Pasal doktor cakap dia tak boleh ambil stainless steel punya tempurung tu, dia tak boleh, terlalu berat. Tadi operate pergi, operate balik, operate pergi, operate balik dah 7 kali lah. Jadi dia tak boleh jalan sendiri tau. Pegang kelas tak boleh. Pegang kelas lepas jatuh, dia tak kuat. Semut-semut, bisa hari-hari apa bantu kena urut dia, badan dia semua. Jadi saya harus pakai berbantu. Jadi doktor operate dia punya belakang kaki tu, taruh besi. Yang dia right side 6 kan. The doktor ada cakap macam ada any rawatan yang boleh, this the final one Tak boleh. Doktor cakap jangan pergi urut pasal ini nerve daripada kepala. Kalau dia urut ke apa, dia boleh jadi koma. Doktor pun tak bagi buat apa-apa. So kakak kena follow up dengan hospital selalulah every week, every month. No, not every month, but every like 1 year for my hand. For my head every 2 years. Annual punya check-up. Okay, it took you how long to remember that Cik Syed is your father? Terus yang kedua kali doktor keluarkan blood clot. Then I remember everything lah. Ada siapa-siapa yang tolong cik, pihak-pihak mana yang dapat? Mungkin saya bantulah. 1 bulan 210, tiap-tiap bulan setahun lah. Jadi setahun kita kena renew balik.
Comcare mula-mula baru-baru dapat 700, habis dia turun 500, habis sekarang baru 210 je, 130. Tapi api air dia bayar separuh, tong sampah dia bayarkan. Jadi kita pergi poliklinik dia bayar separuh lah, medicine separuh lah. Tak boleh semua dibayarkan. Kita tahu yang apa yang kakak lalui sekarang ni sukar dengan susah, tetapi kita that time nampak kakak kat event kan time puasa. Dari jauh ni tengok kakak banyak senyum, kakak macam very happy person and macam looking at you makes my heart very warm. Dia nak pergi mana pun saya kasih dia, tapi jangan balik malam lah. Tak boleh. Pasal kalau balik malam saya bimbang kan apa-apa jadi. Tapi mate, saya nak cari mate yang bagus ni untuk jaga dia lah. And I feel you are much stronger. You have to lalui 7 times pemudahan, and I think that it's a really important thing that until now, alhamdulillah, you can even give us this sweet smile. I terima kasih dengan Tuhan kerana dapat jumpa dengan you guys and get to be working with them hand in hand to even meet you and Cik Said. It shows how important your support system is. Bapak dia punya doa, dia punya kesayangan, dia never give up. That one really speaks a lot of volume about parents dengan children they love. I feel that she is a very strong woman. If only I can be half as strong as her, amazing her strength. Dalam situasi Ida dengan Cik Said, terbuktinya kasih sayang seorang ayah. Menangis. Pengorbanan Cik Said is very deep. A lot of money. Dia pegang amanah arwah isteri dia untuk jaga anak dia. So, don't underestimate the love of a father. Saya rasa di bulan mulia ni juga saya diberi satu eye opener, to tell myself that if I feel that macam I'm going through a lot, there are people who are going through a lot and still smiling. Hampir-hampir kehilangan seorang anak I couldn't imagine kalau benda ni memang berlaku kepada anak kita sendirilah. Bapa dia seorang insan yang kuat Saya ni doakan keselamatan pada orang-orang kat luar sana lah. Okey, kita bersama Cik Yahya daripada Amal Care sekali lagi. Terima kasih Cik Yahya, apa khabar? Ya, pula. Cik Yahya, kita nak tanya bantuan apa yang Cik Yahya berikan pada Cik Ida dan juga keluarganya? Kami telah pun jumpa dengan Cik Ida berapa kali dalam bulan Ramadan ini ya. Dan kami telah pun mulakan sedikit habuan dalam barang-barang makanan dan juga sampul pada raya. Amal Care dalam bulan Ramadan sangat aktif sekali dengan kerja-kerja amal. Jadi lepas Ramadan nanti apa plan Amal Care? Okey, alhamdulillah kami telah pun melakukan 1 atau 2 projek yang akan datang. Lawatan ke rumah akan kami teruskan. Dan kebanyakan kami tumpukan pada kawasan kaki bukit ini. Dan berduanya itu di projek yang akan datang akan kami memberikan ataupun menyampaikan Al-Quran dan juga Kitab Yasin di takbir pada masjid-masjid atau surau di negeri jiran kita lah di Indonesia. Bagi mereka yang ingin menyokong usaha-usaha Amal Care, bagaimana caranya? Kami dalam Facebook kami dan juga pada Instagram dan sebagainya sosial media yang lain. Terima kasih Cik Yahya. Kami daripada Detek Team akan terus menyokong usaha-usaha murni Amal Care, insya-Allah. Terima kasih kerana masih lagi menonton Sentuhan Kasih. Dan seperti biasa, kali ini saya ada hadiah untuk nak bagi awak. Tapi awak kena jawab soalan ini. Itu dia tadi temu ramah kita berdua. Ya tu Kak Lala, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Iskandar Shah kerana meluangkan masa bersama kami. Berakhirlah sudah 5 episod Sentuhan Kasih yang dibawa khas oleh Detek Team. Kami berharap episod-episod yang kami paparkan membawa iktibar dan juga pengajaran untuk kami dan juga anda semua. Doakan kami agar kami diberi peluang lagi untuk menerbit Sentuhan Kasih di Ramadan yang akan datang ataupun Ramadan yang akan datang. Betul tu. Okey, dengan itu kami berempat ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Terima kasih kerana menonton ya guys.